sukanya berlagu mambo caca. Serentak, siap, merentak, hey, semua serentak, rentak, semua bersorak-sorak, semua bergerak-gerak, sama serentak. Ada pemuda, ada pemudi, basuh karya, sambil menari, mengikut gendang, modal sekarang, langkah cepat-cepat, jangan terlambat, dengar itu lagu, irama baru. Ya, Tuan Maban, boleh tak kita berikan tepukan yang paling baru untuk Orkes Engku Aman. Ya, Masya Allah. Ramai betul malam ni. Ya. Tuan Maban, kalau nampak mereka, tolong jangan silap mereka dengan waiter. Mereka musician. Jangan nampak minta order air pula. Handsome. Lagi sekali tepukan untuk Orkes Engku Aman. Come on guys. Baik, sebelum kita mulakan acara pada malam ini, saya nak tanya, apa khabar semua? Happening lagi sekali lah. Apa khabar Wisma Gilang Serai? Saya nak dengar suara-suara. Alhamdulillah, ramai orang yang baik kat sini Ya, Cik. Haus? Jangan marah. Nanti saya belanja air Okey, alright teman-teman. Sebelum kita mulakan acara pada malam ni, boleh tak anda semua berikan tepukan yang paling gemuruh untuk anda semua yang sudah hadir pada malam ni? Come on guys. Tepukan untuk anda semua. Terima kasih kerana tiap-tiap minggu anda sudi datang ke Wisma Gilang Serai untuk menyinari acara muzik kita. Alhamdulillah, ni minggu yang ketiga, episod yang ketiga. Sebelum kita mulakan pada hari ini, saya nak ada sedikit sedikit pengumuman lah. Kepada anda yang berada di belakang tu, kita masih lagi ada beberapa ruang yang kosong. Jadi yang kat belakang tu kalau boleh kita fill in the gap Yang kat belakang yang tengah diri tu, siapa yang nak join in, kita masih lagi ada ruang yang kosong, boleh masuk ke dalam. Dan juga lagi satu, kita ada sediakan QR code.
di mana anda boleh menggunakan smartphone anda, scan saja QR code, anda boleh dapat points, boleh gunakan di supermarket. Okay? Jadi jangan lepaskan peluang, sebelum balik tolong scan QR code yang telah pun disediakan di sebelah kanan dan juga kiri. Boleh Okey, tuan-tuan dan puan, sebelum kita mulakan seperti biasa, tiap-tiap minggu kita telah pun sediakan makanan secara bercuma, maafkan saya. Jadi siapa yang nak beratur boleh ambil makan, boleh relax, chill, santai sambil kita menyaksikan persembahan untuk malam ni. Okey, saya nak buat opening. Dan opening saya agak panjang sebab saya akan explain the different type of genre yang kita akan buat persembahan pada malam ni. Jadi tolong follow saya all the way. Boleh Saya minta izin, saya mula boleh ke tak? Terima kasih. Baik, tuan-tuan dan puan, lagi sekali selamat datang ke muzik kita. Dan muzik kita kini telah memasuki episod ketiga. Dan dalam episod pertama dan kedua, kita telah menggembara menelusuri berbagai irama muzik Melayu. Dan pada malam ini pula, kami ingin mengajak para hadirin kembali mengimbau satu era yang cukup istimewa dalam sejarah muzik Melayu, iaitu era 1950-an, zaman yang menyaksikan perkembangan pesat dunia hiburan dan muzik di Singapura serta tanah Melayu. Dan pada ketika itu, muzik bukan sekadar hiburan, malah menjadi cerminan kehidupan masyarakat. Lagu-lagu yang dihasilkan syarat dengan keindahan bahasa, kelembutan melodi dan bait-bait puisi yang menyentuh hati. Kisah cinta, kerinduan, harapan dan kehidupan seharian diterjemahkan melalui lirik yang indah serta dekat dengan jiwa masyarakat. Perjalanan kita pada malam ini bermula dengan suasana kelab Bunga Tanjung, sebuah nama yang cukup sinonim dengan dunia hiburan Melayu satu ketika dahulu. Terletak di Taman Hiburan New World yang terkenal di Singapura, Kelab Bunga Tanjung menjadi tempat masyarakat berkumpul untuk menikmati persembahan muzik secara langsung, berjoget dan berdansa mengikut rentak lagu-lagu Melayu yang popular pada zamannya. Dan daripada suasana yang penuh nostalgia, kita akan menikmati pula kehangatan irama Latin dan bebop music yang pernah menguasai dewan tari menari dan kelab-kelab hiburan pada era tersebut. Rentak-rentak seperti samba, rumba dan caca bukan sahaja menghiburkan, malah menjadi sebahagian daripada identiti muzik Melayu yang unik pada ketika itu. Dan sebagai penutup perjalanan kita pada malam ini, kita akan menyaksikan bagaimana muzik Melayu mula menerima pengaruh baru dari barat. Kemunculan rentak rock and roll Melayu telah membawa nafas yang lebih segar dan bertenaga sekaligus mencerminkan gaya hidup generasi muda yang semakin moden serta berani bereksperimen dengan pelbagai aliran muzik. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita bersama-sama mengimbau dan meraihkan 3 genre muzik yang pernah mencorakkan dunia hiburan Melayu sekitar penghujung 1950-an hingga awal 1960-an. Perjalanan kita bermula dengan nostalgia indah lagu-lagu Kelab Bunga Tanjung, kemudian menyusuri lentak Latin dan bebop yang memeriahkan kelab-kelab hiburan sebelum kita menutup atau berakhir dengan ledakan rock and roll yang menggegarkan pentas dan menghidupkan lantai dansa. Dan juga dalam kesempatan ini, saya juga ingin menjemput para hadirin pada malam ini untuk turut serta bersama dengan kami untuk menari dan juga menghayati irama muzik malam ini. Jadi kita telah pun sediakan lantai dansa ya. Bagi para wanita yang ingin menari, dipersilakan untuk menggunakan ruang yang telah pun disediakan di sebelah kiri saya. Jadi di sebelah kiri saya adalah laluan untuk kaum wanita ya. Dan di sebelah kanan saya pula adalah ruang untuk kaum lelaki. Jadi anda boleh menari dan juga berdansa bersama dengan kami. Dan saya harap semua dapat memberikan kerjasama agar suasana malam ini kekal selesa, tertib dan menyeronokkan untuk kita semua. Baiklah tuan-tuan dan puan, tanpa kita melengahkan lagi masa, marilah kita mulakan perjalanan nostalgia ini dengan segmen yang pertama yang membawa kita kembali ke era kegemilangan Kelab Bunga Tanjung. Tuan-tuan dan puan, silalah menikmati persembahan. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Come on, cepat! Kelab Bunga Tanjung bukan sekadar nama lagu atau tema nostalgia. Ia sebenarnya merujuk kepada sebuah dewan tari menari Melayu, dance hall,
yang pernah wujud di dalam kawasan hiburan terkenal New World Amusement Park, Singapura sekitar tahun 1950-an dan 1960-an. Di situlah orang Melayu datang untuk berjoget, berdansa dan menikmati persembahan muzik secara langsung. Pada waktu itu, Bunga Tanjung menjadi antara tempat hiburan Melayu yang paling popular. Sebuah kugiran Melayu akan bermain lagu-lagu caca, rumba, samba dan keroncong secara langsung, manakala pengunjung akan menari mengelilingi lantai tari. Tanpa membuang masa, marilah kita kembali ke Kelab Bunga Tanjung. Janji setia sudah diucapkan. Aduh, kata bersumpah telah kupadukan. Kini engkau pergi jauh membawa diri. Tinggal daku seorang dalam sunyi sepi. Ditutup awan, tergenang hati bertambah rawan. Wahai, jikalau ku tahu janjimu palsu, tentu tidak ku turut sedari dahulu. Janji setia sudah diucapkan. Aduh, kata bersumpah telah kupadukan. Kini engkau pergi jauh membawa diri. Tinggal daku seorang dalam sunyi sepi. Ditutup awan, terkenang hati bertambah rawan. Wahai, jikalau ku tahu janjimu palsu, tentu tidak ku turut sedari dahulu. Selamat datang semuanya. Okey, boleh saya teruskan? Abang-abang, silalah bang. Sibuk pakai baju batik di simpang tiga. Matanya asyik melirik, tunggu siapa. Gadis selalu pulang balik, banyak yang cantik. Wanita hilir dan putih tidak menarik. Mencari pasangan yang putih kuning. Bung tunggu tunangan, pegangnya yang rapi. Bung jangan pilih yang cantik, pilihlah saya. Badan yang kecil dan molek, pandai bergaya.
di simpang tiga. Matanya asyik melirik, tunggu siapa. Gadis lalu pulang balik, banyak yang cantik. Wanita hilir dan mudik, kanan menarik. Mencari pasangan yang putih kuning, buntutku tunangan, pinggangnya yang ramping. Oh, boleh jangan pilih yang cantik, pilihlah saya. Badan yang kecil dan melik, pandai bergaya. Terima kasih. Penari, bersurailah anda. Terima kasih. Abang pilih saya ke bang? Tiketnya mana bang? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Abang, Ya kamu Allah, di zaman kuatkanlah iman keberapa saya, nih ya bang? Allah. Salma, kamu ada di sini rupanya Salma. Aku sudah belikan ayam geprek untuk kamu di rumah Salma. Sudah aku katakan. Ya, Aku tak mau ayam geprek. kau tahu kan Salma, aku tidak suka kau menyanyi dan menari di depan-depan hayat ramai. Tapi aku suka Ramli. Suka apa? Suka menghiburkan orang. Baiklah, biarlah kau menghiburkan orang, tapi kau tetap di hatiku seorang. Ya. Bang Ramli. Dah baca drama episod Macam je. Macam. Tapi dia suka hati je ya, tembak. Alright, Tuan Muhammad, saya ada sikit soalan lah saya nak tanya kepada penyanyi kita. Tepukan untuk Endang, come on guys, tepukan untuk Endang. Terima kasih. Aisyah Endang Okey. Alright Endang, soalan yang pertama saya nak tanya apakah perkembangan anda dalam seni muzik di Singapura ni? Perkembangan saya masih menyanyi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih dalam lakonan. Saya akan mulakan Alhamdulillah. pengambaran tak lama lagi. Wow. InsyaAllah okey. drama berantai 20 episod akan disiarkan. Wow. Jadi kita akan baru nak mula Okey, syuting. syuting lah, okey. Ya, jadi masih sibuk dengan sampai akhir tahun lah insyaAllah. Alhamdulillah. Kita doakan semoga anda berjaya Amin, insya-Allah. amin, amin. Baik, soalan yang kedua saya nak tanya sebelum anda mulakan nyanyian yang seterusnya, pada pendapat anda, apakah keistimewaan era Bunga Tanjung berbanding era muzik masa kini? Okey, kalau kita nak bandingkan dulu dan sekarang, dulu kata-kata lirik lagunya amat bermakna, senang untuk didengar, nak nyanyi pun tenang-tenang. Sekarang ni macam bukan cakap tak ada makna lah. Faham. Ada, tapi mungkin dia tak akan dapat kita punya Dia punya feel dia. Feel dia tu lain, kurang. Saya setuju sebab kalau seni kata yang lagu lama-lama dia sangat puitis, sangat Betul, indah. dia penuh Macam makna. penuh makna. Lagu zaman sekarang malam masih muda. Okeylah. Jadi kita akan teruskan dua buah lagu lagi. Boleh. Baik, jadi enjoy everybody. Boleh tak tepikan tepukan sekali untuk Endang dan juga Orkes Tengku Aman yang akan mengiringi Endang dengan lagu yang seterusnya. Guys, take it away. Terimalah. Marilah ke kandang, kekasih pujaan asmara.
Ya, tuan-tuan boleh tak kita berikan tepukan kepada Endang Rahayu, Kirana Seni dan juga Orkes Engku Aman. Ya, itu merupakan persembahan kita yang pertama. Bunga Tanjung, bergenrekan Bunga Tanjung. Macam mana persembahan? Okey tak okey? Okey Okey, yang sini semua okey. Saya nak tanya yang sini pula. Macam mana persembahan tadi? Okey tak okey? Baik Alhamdulillah. Okey, saya nak tanyalah pakcik ni tadi. Saya tadi bila Endang tengah menyanyi dan juga penari-penari tu tengah menari, saya fokus dekat satu pakcik ni. Dia tengok, dia tenung lama-lama. Cik teringat balik zaman muda-muda ke macam mana cik? Cik pernah tak? Pernah pergi New World Bunga Tanjung punya club? Pernah pergi tak? Belum umur lagi. Oh belum lagi Cik belum lahir lagi Saya nak tanya, ada tak yang dah lahir 1950-an? Makcik? Betul? Makcik lahir umur berapa cik? 1946. Oh, kalau siang sikit dah perang Jepun cik. Ya. Ha? Maya Manado Kasma Butik in person. Oh, you seen in person. So, okay, saya nak tanya. Agak-agak persembahan pada malam ni, dia sama tak macam persembahan yang dulu? Ada bila makcik tengok, dia macam mengimbau tak kenangan lama? Ada tak? Endang is very talented, so full of unique Malay beauty and poise. And I also noticed the other girls cannot beat her. Wah, Masya Allah. Tepukan untuk Endang Rahayu guys. Makcik dah puji dia. Betul. Okey makcik, manakah makcik pernah pergi, pernah menyaksikan persembahan secara live dulu kan? Ada tak lagu dulu-dulu yang makcik suka sangat? Yang sampai teringat terngiang-ngiang bila makcik tengah masak, nyanyi-nyanyi lagu tu, ada tak? Boleh tak cik belanja satu lagu? Banyak, okey. Satu je. Saya minta satu je cik belanja. Piramli cerita apa tu, Anakku Sazali. Anakku Sazali. Okey, boleh. Cik boleh belanja sikit Anakku Sazali. Apalah. Tak kisah cik. Mana part yang cik ingat, kita go je cik. Boleh Tapi sebelum tu nama cik siapa? Band dia dah ada lagu dia dah. Tak apa, saya boleh backup untuk makcik. Cik, nama siapa cik? Saya orang Pakistan. Orang Pakistan. Samalah, saya pun Pakistan juga. Ui, lama ni cik. Ya. Cik, dia dah keluar dah primary school dekat mana dah. Okey, saya fast forward sikit lah cik. Nama cik siapa cik? Umi Zari. Umi Zarinda. Masya Allah. Okey, boleh tak kita belanja sikit lagu Anakku Sazali? I suka. Tapi I tak boleh ingat lah nak. Okey. Siapa tahu lagu Anakku Sazali? Boleh? Siapa? Bang, tahu? Okey, cik jap Okey. Saya bagi hadiah. Cik kalau boleh nyanyi, saya bagi hadiah. Anakku Sazali. Abang nama siapa bang? Cik Muhammad Nur. Okey, Cik Muhammad Nur. Lagu Anakku Sazali Boleh belanja sikit Okey, bismillah. Anakku Sazali, dengarlah laguku, aku. Masya Allah. Nah, saya bagi satulah. Masya Allah, terima kasih Biasa kalau orang nyanyi lagu Anakku Sazali, baby dia tidur. Tapi bila pakcik ni nyanyi, dia yang tidur. Anakku Sazali. Tapi tak apa, important. Effort tu ada. Okey, baik. Sorry, kita ada lagi satu goodie bag. Manakan tadi makcik layan saya. Okey cik, lagu selain daripada Anakku Sazali, lagu apa yang cik ingat? Tanya sama hati. Tanya Sama Hati cik. Saya tahu lagu tu. Okey, Tanya Sama Hati. Betul? Okey, cik belanja sikit. Boleh Saya bagi hadiah. Dah wording dia is tanya sama hati apa Okey, cik nyanyi je. Kita go je. Okey. 1, 2, 3. Tanya sama hati apa kata sayang. Dah lupa. Okeylah, bolehlah. Kita bagi hadiah lah. Ya. Cik kalau nyanyi panjang sikit, cik band dah nak backup dah tadi lagu. Kan? Okey, tepukan untuk cik ni. Thank you so much. Okey. Baik. Okey, teman-teman, kita akan teruskan dengan segmen yang kedua. Kalau tadi kita dah nikmati lagu-lagu daripada zaman era Bunga Tanjung, kita akan terus ke zaman bebop. Jadi teman-teman, kalau anda ready, berikan tepukan untuk Orkes Engku Aman. Perjalanan pop music berkembang dalam suasana seni yang sangat aktif di tanah Melayu dan Singapura. Pada awal tahun 1950-an, di bumi Singapura dan tanah Melayu, lahirlah satu zaman yang penuh warna dalam dunia muzik Melayu.
Ketika radio mula menjadi teman di setiap rumah, lagu-lagu Melayu mula mengalir masuk ke hati masyarakat. Pada waktu itu, muzik bukan sekadar hiburan, tetapi menjadi bahasa jiwa. Setiap bait lirik membawa cerita, setiap melodi membawa perasaan. Muncul nama-nama besar seperti R. Azmi dengan suara yang lembut dan penuh penghayatan. Lagu-lagunya membawa keindahan bahasa Melayu, penuh dengan rindu, kasih, harapan dan kehidupan. Nyanyian beliau bukan hanya didengar, tetapi dirasai. Zaman itu juga menyaksikan perkembangan industri seni yang semakin berkembang. Di pentas bangsawan, di studio rakaman dan layar pera, para seniman mula mencipta satu identiti muzik Melayu yang tersendiri. Kemudian muncul tokoh seperti P. Ramlee yang membawa nafas baharu kepada muzik Melayu. Beliau menggabungkan keindahan irama tradisi dengan sentuhan moden, menyatukan bunyi orkestra, keroncong dan pengaruh barat tanpa menghilangkan jiwa Melayu. Suasa pakai mari babala melaka, biasa ya rosaklah binasa kerana dia tidak mengapa. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari babala melaka, biasa ya rosaklah binasa kerana dia tidak mengapa. Dari mana maulah ke mana, sayang Cik Mamat menjual padi. Dari mana maulah ke mana, sayang Cik Mamat menjual padi. Cantiklah pun tidak, sebagailah mana sudah tersemadi dalam hati. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari babalah melaka, biasa ya rosaklah binasa kerana dia tidak mengapa. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari babalah melaka, biasa ya rosaklah binasa kerana dia tidak mengapa. Pucuk bau di atas batu, anak sembilan di tapak tangan. Pucuk bau di atas batu, anak sembilan di tapak tangan. Sungguhlah pun jauh di negeri satu, hilang di mata di hati jangan. Pakai baju kancinglah suasa, pakai mari babalah melaka, biasa ya rosaklah binasa kerana dia tidak mengapa. Terima kasih. Hari ini saya ditugaskan untuk menyanyikan lagu-lagu R. Azmi yang saya kategorikan sebagai lagu-lagu kejabas. Semuanya laju. Penat? Okey. Dan tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Ini kejabas yang agak pelan sikit. Ini lagu, salah satu lagu R. Azmi juga yang bertajuk Hello Hello Sayang. Kalau siapa yang tahu lagu ni boleh nyanyi sama-sama. Hello, hello sayang, mengapa adikku suaramu sayu sebagai orang
orang menanggung rindu, sebagai orang menanggung rindu. Hello, hello sayang, mengapa adikku suaramu sayu, sebagai orang menanggung rindu, sebagai orang menanggung rindu. Kau tidak percaya pada janji-janjiku, tapi aku yang bimbang kau tak setia. Kau tidak percaya pada janji-janjiku, tapi aku yang bimbang kau tak setia. Banyak penggoda ingin merayu, tinggalkan aku merana. Banyak penggoda ingin merayu, tinggalkan aku merana. Hello, hello sayang, tetapkan hatimu, aku pun begitu. Walau mata tak bertemu mata, walau mata tak bertemu mata. Kau tidak percaya dengan janji-janjiku, tapi aku yang bimbang kau tak setia. Kau tidak percaya dengan janji-janjiku, tapi aku yang bimbang kau tak setia. Banyak penggoda ingin merayu, tinggalkan aku merana. Banyak penggoda ingin merayu, tinggalkan aku merana. Hello, hello sayang, tetapkan hatimu, aku pun begitu. Walau mata tak bertemu mata, walau mata tak bertemu mata. Terima kasih. Mamat, kau kena naik Ya. sekarang. Abang Ramli, Abang Ramli, Abang Ramli. Cepat sikit, seorang-seorang seram. Ya, tuan-tuan tepukan untuk Fadli Ramli. Ada kawan. Kita kawan, kita kawan. Masya Allah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dah, eh? Semput. Semput Tapi mirip kan macam arwah P. Ramli, betul tak tak? adalah. Betul tak? Mirip tak? Tak ada lah. Mirip mana kan? ada. Okey, baik. Saya ada beberapa soalan lah. Saya nak tanyalah. Okey. Jangan soalan maths, okey? Tak, soalan sains. Soalan sains lagi Soalan jahanam. sains. Okey, baik. Saya nak tanyalah pada pendapat ataupun pandangan saudara Fadli kita. Ya, okey. Apakah keistimewaan lagu-lagu R-Azmi? Keistimewaan lagu-lagu Ar-Azmi ni mungkin daripada susunan muziknya. Ya. Dia dah merentas zaman dan sampai hari ini masih ada orang-orang yang mendengar. Betul. Itu kelebihan dia lah. Betul Tak Dia complicated. lagu-lagu lama dia simple tapi sampai sekarang orang masih dengar. Betul tak betul? Betul. Betul kan? Okey, baik. Soalan yang kedua saya nak tanya, dalam banyak-banyak lagu R-Azmi, ada tak lagu yang paling favourite yang ada nilai-nilai ataupun unsur-unsur message yang menarik yang Fadli suka sangat? Message Ke nilai-nilai yang macam puitis, bahasa yang indah ke? Mungkin ada, mungkin lagu seperti lagu Air Mata Kasih. Air Mata Kasih. Dari Kerana Mata. Ya, betul. Kan, ni semua lagu-lagu yang agak slow tapi dia menyampaikan rasa cinta yang sangat mendalam. Betul. Saya setuju. Saya Betul, setuju. Okey, saya nak tanyalah perkembangan Abang Fadli kita ni kan. Sekarang ni ada tak upcoming show ke, konsert ke? Gunakanlah masa ni untuk promotekan konsert ke, show Promote, kan? Silakan. Ya, alhamdulillah bermula daripada 13 Ogos sampai 30 Ogos, saya akan terbabit di dalam satu persembahan yang dinamakan Tunggu Sekejap. Tunggu sekejap. The P. Ramlee Suite. Okey. Dia sebuah persembahan tribute kepada P. Ramlee dan saya akan berlakon sebagai P. Ramlee. Sebagai P. Ramlee, ya. Tepukan untuk Fadli Ramlee. Ya, terima kasih. Kalau perlukan orang untuk berlakon sebagai Bang Brahim, boleh panggil saya. Saya memang dah lama dah boleh keluar pada gambar. Bang Brahim, Bang Brahim. Mungkin Sudin lah kita Sudin. cari. Mungkin Sudin. Sudin pun Sudin. Jadi bukan hang kebun. Okey, teman-teman tepukan untuk Fadli Ramlee. Okey, band, let's go. Ini lagu agak perlahan sikit, tak kejabas.
hati terharu. Malam terang cuaca, bulan bercahaya, bintang berjuta-juta untuk kita berdua. Alangkah indahnya di malam bahagia apabila adinda di samping kanda. Sungguh ku merasa nikmat di dunia sebagai berada di dalam syurga. Malam terang cuaca, bulan bercahaya, bintang berjuta-juta untuk kita berdua. Oh sungguh nikmatnya di malam bahagia duduk berdua saling meminta. Tangan berpegangan, mata bertentangan, inilah tandanya satu kenangan. Terang cuaca, bulan bercahaya, bintang berjuta-juta untuk kita berdua. Terima kasih. Tadi tak salah dah dibilang ada ruang untuk menari tapi masih tak ada orang layan. Ini last saya nyanyi untuk kalau nak. Silakan makcik. Kalau nak menari. Ini last lagu laju ni, Kejabas. Okey. Ready band? Ini lagu Hore Hore Samba. Silakan makcik. Mari kita bergembira, tepuk tangan sama-sama. Kita menari sambil langkah kanan kiri, goyang badan, goyang kaki. Hore hore, hip hip hore, hore 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 hore, hip hip hore hore hore. Bergembira, bergembira, ha 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 ha. La 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 la, bergembira. Menari sambil menyanyi, kita bersenang hati. Habis menari kita berhenti, makan minum sudah ready. Habis menari kita berhenti, makan minum sudah ready. Janganlah tunggu lagi, ai bergembira, tepuk tangan sama-sama. Kita menari sambil langkah kanan kiri, goyang badan, goyang kaki. Hore hore, hip hip hore, hore 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 hore. Bergembira, bergembira, ha 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 ha. Sambil menari, sambil menyanyi, kita bersenang hati. Habis menari kita berhenti,
Makan minum sudah ready, habis menari kita berhenti. Makan minum sudah ready, janganlah tunggu lagi. Amboi, bergembira, tepuk tangan sama-sama. Kita menari sambil langkah kanan kiri, goyang badan, goyang kaki. Hore hore, hip hip hore, hore hore, hore hip hip hore, hore hore. Bergembira, bergembira, ha 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 ha. La 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 la. Bergembira. Terima kasih. Ya, tepukan untuk Fahri Lamdi dan juga Orkes Engku Aman dan juga penari-penari kita daripada Wisma Geylang Serai. Masya Allah. Best tak? Terhibur tak? Terhibur Makcik best, Cik. Daripada tadi saya tengok Cik duduk diri. Siapa yang tukang memicit ni tadi? Siapa yang tukang? Okey. Tadi kita dah menyaksikan 2 segmen. Yang pertama Bunga Tanjung, yang seterusnya kita dah sama-sama saksikan Bebop. Okey. Saya nak tanya, tadi banyak lagu daripada Art Azmi. Saya tahu pakcik-pakcik ada yang minat dengan Art Azmi. Boleh tak siapa yang boleh belanja lagu Art Azmi, saya bagi hadiah. Dia ada 2 lagu Art Azmi yang saya favourite sangat. Siapa boleh tunaikan hajat saya bagi hadiah. Yang pertama, lagu Hitam Manis. Mana? Sabar ya. Makcik betul-betul laju angkat tangan. Siapa? Cik nak nyanyi ke atau yang mana nak nyanyi? Cik lagu Art Azmi, Cik yang mak nyanyi dulu masa tengah potong bawang tu, mak nyanyi lagu Hitam Manis. Ya mak cik. Boleh. Cik nak belanja sikit lagu. Cik nama siapa, Cik? Ya. Nama Cik siapa? Kan dah bergaduh dah, nak beranak dah. Macam mana ni? Cik nak nyanyi ke tak nak? Okey, nanti saya datang balik Okey. Dia nak. Okey. Cik nama siapa, Cik? Saya Katijah. Katijah, Puan Katijah. Okey. Memang minat Art Azmi ya? Art Azmi ni sepupu pada arwah bapa mentua saya, Raja Osman Raja Begap. Gila ada kena-mengena lah. Pernah nampak dia real life tak? Tak pernah nampak. Tak pernah nampak lah. Okey. Jadi boleh tak belanja sikit lagu Art Azmi? Boleh? Lagu Hitam Manis. Boleh? Sabar. Saya belum kira. Okey. Betul lah tu. Okey. Cik bangun. Cik bangun sikit. Cik bangun sikit. Cik bangun. Bangunlah. Astaghfirullahalazim. Bagus. Nampak? Kita berzikir dulu sebelum menyanyi. Ya, baik. Okey, tepukan untuk Cik ni. Come on guys. Macam yang tadi tu, bila tengah duduk tu Cik nyanyi tu, sama, tapi ini pandang orang. Boleh Okey, kita try Okey, 1, 2, 3. Hitam manis, ya hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, yang hitam manis, pandang tak jemu. Ya, jen. Baiklah. Terima kasih Nah, Cik. Jangan marah, Cik, kita gurau-gurau je Ya. Nanti siapa ambil video tu boleh send lah. Boleh upload dekat Facebook tau. Saya nyanyi Hitam Manis. Okey. Lagu Hitam Manis dah. Seterusnya. Siapa nak? Okey, saya nak 2 lelaki. Abang Syed. Ni. Siapa lagi? 1. Tadi saya nampak 2 orang kat tangan. Mana? Abang Syed. Bang. Datang lambat ke? Tadi siang-siang tak nampak. Tadi tengah busy sikit. Busy Dia bilang satu wisma dia busy. Abang busy buat apa bang? Round the world. Round the world. Okey bang, tadi abang belum dengar. Sebelah kiri ni kan untuk perempuan, sebelah kanan untuk lelaki. Jadi kalau abang nak joget sebelah sini Boleh Joget? Boleh. Boleh. Bang, track yang pertama tadi bang. Lagu Art Azmi, boleh? Yang pertama tadi. Tak, ini kita menari dulu baru kita nyanyi. Boleh Pandang on this. Okey, belanjalah kan. Okey. Boleh Okey. Sini ikut saya. Cepat. Sabar.
Daripada belakang. Sini. Sini. Okey, daripada sini. Sini. Daripada sini. Tuan-tuan dan puan. Belum. Saya excited. Okey. Musician, stand by, lagu. Stand by, Okey. Go. Ya, tuan-tuan dan puan, persembahkan penari yang telah boleh kami jemput pada malam ini yang akan menghiburkan anda di Wisma Gilang Serai dengan lagu pembukaan. Ya. Jalan depan sikit bang. Depan sikit. Sana pula. Okey, lagi sikit. Amboi, tepuk tangan kawan. Wah, ada volunteer. Okey, standby Kita dah nak habis ni. Okey, lagi sikit. Ya, tepukan untuk penari-penari kita pada malam ni. Terima kasih Cik kerana volunteer. Sabarlah. Tadi tu warm up. Sebelum nyanyi kita kena warm up dulu, kena menari. Sebab abang datang lambatnya pasal abang kena punishment, kena menari. Okey. Okey bang, tadi lagu Hitam Manis. Abang tahu lagu Dari Kerana Mata? Tahu? Tahu. Okey, belanja lagu Dari Kerana Mata. Okey, kita try. Dari kenangan mata yang membuat tergoda. Macam lain je bang, lirik dia. Saya pun confused bang. Iya ke? Jangan tipu saya. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, aku tergoda. Tergoda bang. Boleh Okey, lagi sekali. Ikut yang tadi saya nyanyi tu tau. Okey, second time. Okey, go. Dari pandangan mata. Daripada pula. Dari kerana bang. Dari mana datang daripada dia? Macam buat karangan pula. Daripada saat ini dan juga malam ini. Okey, mana lagi confident? Dari kerana mata ke hitam manis tadi? Hitam manis, confirm. Jangan hitam putih Hitam manis tau. Hitam manis boleh? Hitam manis boleh? Boleh? Boleh Okey, bang. Musician kita expert. Abang nyanyi dah boleh semput. Okey, 3, 4. Hitam manis, ya hitam manis. Suaramu cantik buah hatiku. Tiada malam lalu ku rindu. Hitam manis, ya hitam manis. Pandangmu cantik wajah hatiku. Tiada malam lalu ku rindu. Yang saya dengar gitu-gitu je bang. Bolehlah tepukan tu abang saya kita. Mana hadiah tu? Dah bang. Confident yelah. Hitam manis. Dia scam saya malam ni Okey, baik teman-teman. Bunga Tanjung dah saksikan, Bebop dah saksikan. Kita beralih ke segmen yang terakhir pada malam ni, Rock and Roll Melayu. Okey, ada tak rocker-rockers dengan kita pada malam ni? Makcik-makcik. Rocker-rockers ke? Dahsyat Okey, kita akan teruskan dengan persembahan yang seterusnya. Jadi teman-teman, terimalah persembahan Rock and Roll. Let's go! Memasuki penghujung tahun 1950-an, dunia muzik Melayu mula mengalami perubahan yang besar. Pengaruh muzik rock and roll dari barat mula menular melalui siaran radio, piring hitam dan filem-filem popular yang menjadi kegemaran anak muda ketika itu. Rentaknya yang rancak, bertenaga dan penuh semangat telah mencetuskan fenomena baharu dalam dunia hiburan. Penyanyi dan kukiran Melayu mula mengadaptasi gaya muzik ini, lalu melahirkan identiti tersendiri yang dikenali sebagai rock and roll Melayu. Walaupun dipengaruhi muzik barat,
karya-karya yang dihasilkan tetap mengekalkan unsur dan cita rasa tempatan, menjadikannya dekat di hati masyarakat. Marilah kita bersama-sama mengimbau kembali zaman kegemilangan rock and roll Melayu yang pernah menggegarkan pentas hiburan dan menghidupkan suasana tari-menari suatu ketika dahulu. Namun di sebalik kemeriahan itu, kekuatan muzik Melayu tetap terletak pada satu perkara, rasa. Kerana dalam muzik Melayu, kita bukan hanya menyanyi dengan suara, tetapi dengan hati. Daripada irama Bunga Tanjung, bebop music dan rock and roll, lahirlah sebuah warisan yang terus hidup menjadi saksi perjalanan bangsa, budaya dan seni kita. Inilah kisah muzik Melayu, sebuah perjalanan dari zaman ke zaman membawa suara masa lalu ke hati generasi hari ini. Assalamualaikum semua. Sihat? Alhamdulillah. Okey, kita mulakan. Okay, 1, 2, 3, 4. Lompat-lompat 5, 6 jam 7, 8 jalan. Lalu jam 11, 12 pas mari gelik larut malam 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mari kita bersama melompat mengikut tempo. Jangan lambat, langkah kiri ke kanan sambil pusing badan. Kalau menari joget baru, jangan sampai terburu-buru. Ikut gendangan lagu yang baru, melangkah sama, mundur maju ke kanan ke kiri, awas kena siku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Mari kita bersama melompat mengikut tempo. Jangan lambat, langkah kiri ke kanan sambil pusing badan. Kalau menari joget baru, kalau sampai terburu-buru, ikut gendangan lagu yang baru. Melangkah sama, mundur maju ke kanan ke kiri, awal kena siku. Bila jam bunyi 3 kali, tambah hebat menjadi mundur maju ke depan ke belakang. Tepuk tangan gilir pinggang, mari kita menari sambil buat Terima kasih. Alright, lagu itu adalah lagu popular dari zaman 50-an daripada Julia Abu Bakar, ya. Dan lagu kedua ini juga adalah lagu yang sama daripada artis yang sama juga. Dan terimalah Tandak Rock. Let's go. Merentak, hei, semua serentak-rentak, semua bersorak-sorak, semua bergerak-gerak, sama serentak. Ada pemuda, ada pemudi, bersukaria, sambil menari, mengikut gendang, model sekarang. Jangan cepat-cepat, jangan terlambat, dengar itu lagu irama baru. Kaki diayunkan, berpegang tangan, serentak, siap,
melanggar tiang. Ada yang pening, atau gendeng. Ada yang bengkak, kaki terpijak. Ada yang berputar, terus menyarat. Ada yang terlanggar, terus berakap. Ada yang dijual, terkilir pinggang. Serentak, hey, siap, berentak, hey, semua serentak, serentak, hey, semua bersorak-sorak, semua bergerak-gerak, sama serentak, semua serentak-rentak, semua bersorak-sorak, semua bergerak-gerak, sama bertendang. Mari menari. Terima kasih. Ya, tu Raleigh. Terima kasih, terima kasih. Oh, dahsyat. Alhamdulillah. Ada muzik. Ya. Okey. Okey, ada beberapa soalan lah saya nak tanya simple je. Okey, soalan yang pertama dia simple je. Okey, dalam industri muzik ni kan, siapakah idola anda dalam genre rock and roll? Saya sangat terinspirasi dengan pengaruh dengan muzik-muzik lama, tapi terutama sekali oleh legenda kita, Allahyarham P. Ramlee. Okey. Dan Ismail Harun sebenarnya. Oh, Yeah. okey. Kita tapi kalau dalam genre rock ada tak macam Kalau ini ada rock yang awak idolakan? Saya tak dengar sangat rock sebenarnya. Oh, tak sangat Tak sangat. Okey, tak apa. Ya. Tak apa, faham. Tapi awak telah mencuba untuk menyanyikan lagu rock pada malam ni Ya, rock and roll Alhamdulillah. terbaik. Tepukan untuk Raleigh, come on guys. Terima kasih. Dia cuba tau. Baik. Soalan yang kedua, dalam banyak-banyak lagu rock and roll, lagu manakah yang anda rasa paling best di hati anda? Okey. Paling awak sukalah. Yang paling saya suka sekali lagu daripada Ismail Harun, Jangan Marah Lili. Itu akan saya persembahkan nanti untuk lagu yang terakhir ya nanti. Oh, jadi InsyaAllah. siapa suka lagu tu, tunggulah lagu yang terakhir tu hari ni. Tapi tuan rumah boleh tak kita berikan Jawara? betul. Berikan tepukan untuk music director kita Yes, guys. Hairul Syafiq Betul Hairul Syafiq Ya. Ting. Dahsyat. Okey, baik. Kita akan teruskan dengan persembahan lagi 2 buah lagu lagi daripada Raleigh. Tuan rumah berikan tepukan untuk Raleigh. Alright. Dan lagu seterusnya adalah bunyi gitar daripada P. Ramlee. Kalau siapa yang tahu lagu ni, boleh nyanyi sama-sama ya. Alhamdulillah. Okey. Let's go. Gitar, irama twist, tidak sabar si gadis manis. Dengar lagu rancak gembira, hatinya rindu tergoda, ingin dapat teman nari sukaria. Oh sungguh merdu lagu ini, siapa mau boleh menari. Pilih satu teman sendiri atau kasih tak manis. Sudah sedih lagi kita menari twist. Oh gitar berbunyi, menawan hati sedang berahi. Perancangnya irama, dapat Mika Sukma, garisan truna, kau jadi teman gembira. Oh kita slow dan melodi, ikut tempo kalau menari. Ini satu seperti abang, marilah kita berdendang. Irama gembira, hati jadi riang.
Mika Sukma, Garis dan Truna, kau jadi teman gembira. Oh, kita solo, dah melodi, ikut tempo, kalau menari. Pilih satu sen, kata kasih hitam manis. Kalau sudi mari kita menari. Alright, alhamdulillah. Alright, okay. Jadi lagu seterusnya, lagu terakhir pada hari ini. Sebelum saya akhiri persembahan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wisma Gelang Serai, kepada penyaja kita, berikan tepukan kepada mereka ya. Sudi memberikan kami peluang untuk menghiburkan acara pada hari ini. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih banyak. Dan seterusnya, terimalah Jangan Marah Lili. Let's go. Siapakah yang paling bergaya di sekeliling kota? Kalau banyak pandang resah iman di dada. Kau bergaya menarik, memikat hati. Merono merederu, aduh jadinya lele. Jangan marah ya lele kalau saya mendolik. Tapi katanya kepadamu ku tak kepingin. Gaya menarik, memikat hati. Marono erede, aku jangan nyalili. One more time. Katanya kepadamu ku tak kepingin. Gaya menarik, memikat hati. Merono merede, aku jadinya lele. Let's go, Mandai. Katanya kepadamu ku tak kepingin. Bergaya menarik, memikat hati. Merono merede, aku jadinya lele. Merono merede, aduh jananya Lili. Ya, tuan-tuan, tepukan untuk Raleigh. Terima kasih semua. Wow, terbaik rock and roll, dahsyat. Tadi biasa lagu bunyi gitar kan? Seronok tak? Seronok. Okey, tuan-tuan, untuk last segment ni saya ada 3 hadiah. Okey? Macam biasalah, senang-senang siapa beli belanja lagu, belanja joget, kita bagi hadiah sebelum kita menutup acara muzik kita pada malam ini. Okey, lagu rock and roll. Saya nak satu
pakcik ke, makcik ke, anak-anak muda ke, siapa-siapa yang boleh belanja satu lagu rock and roll. Okay? Dia tak semestinya lagu rock and roll lama, lagu rock and roll yang baru pun boleh. Asalkan dia lagu rock. Siapa yang kat sini pandai nyanyi lagu rock? Sila angkat tangan. Boleh cik? Macam? Boleh lagu rock? Tak boleh Oh, sorry. Okay, saya kata kak. Ada yang kat belakang ni? Oi, senyap je Abang Zubir apa khabar? Masya Allah. Hai. Cik, boleh lagu rock? Lagu apa? Ismail Harun? Boleh. Lagu apa? Tajuk dia? Marah Lili. Okey, boleh. Come, sini. Cik bangun cik. Sini. Gila nyanyi nak ada kasih orang tengok cik. Baru semangat sikit. Mari. Nama cik siapa cik? Marto. Marto. Nama Marto. Oh, unik ah. Okey, so nak belanja lagu Ismail Harun Okey, apa tajuk dia lagi sekali? Jangan marah Lili. Jangan marah Lili. Lagu yang tadi yang terakhir itulah, Jangan marah Lili. Okey, suka dengan lagu itulah. Okey. Alright, cuba nyanyi lagu Jangan marah Lili. Okey, kita try. 1 2 3 bismillah. Jangan marah ya Lili kalau saya menjeling. Tapi katanya padamu ku tak kepingin. Ya, temukan untuk abang ni. Masya Allah. Okey bang, dah dapat hadiah Jangan marah-marah tau lepas ni. Janji jangan marah-marah tau. Sama-sama Okey. Okey, lagi 2. Lagi 2. Hadiah. Okey, saya akan panggil satu volunteer. Tadi kita dah saksikan lagu bunyi gitar, betul tak? Dan tadi awak dah nampak kita dah ada penari-penari kita daripada Kirana Seni menarikan lagu bunyi gitar. Jadi saya akan jemput satu penari. Boleh tak? Can I have one dancer from Kirana Seni? Male dancer lah. Can I have one to come up right now? Boleh? Boleh tak saya minta satu volunteer? Okey, Tuan-tuan senang sahaja. Kita punya dancer akan kasih basic simple move bunyi gitar. Siapa boleh tiru yang paling terbaik dapat hadiah Okey, alright. Bang, muzik gitar bunyi gitar boleh? Kita support boleh bunyi gitar. Okey. Saya dah panggil dancer. Dia akan tunjukkan sedikit movement lagu bunyi gitar. Lepas tu 2 orang yang boleh ikut exactly the same kita bagi hadiah. Okey? Berapa eights Kita kasih dalam paling sikit berapa? 4. 2 eights. Okey, 2 eights. Okey. Boleh kita minta muzik gitar? Boleh. Bunyi gitar? Okey. Let's go. Okey. Berenang dia, berenang. Okey. Gitu. Simple ya. Ya. Okey, pusing. Okey. Boleh? Manakah makcik tepuk tangan? Mari. Nak cuba? Marilah cik, kita bagi hadiah. Tak payah exactly the same. Kau makcik ni daripada tadi kepit bag ni dalam duit CPF ke? Bag tak lepas. Bawa tongkat. Boleh dapat extra point. Ni. Sebelah sini. Team A. Boleh Team A. Tak lebih-lebih, sikit-sikit je. Ya, ada. Mana? Sorry. You, come. Mari. You, anak Abang Zubir. Yes, kita dapat yang muda. Ini baru Gen Z lawan dengan Otai. Nak join juga? Boleh. Awak team girls. Sini, team girls. Okey. Nak tengok lagi sekali tak? Tak payah. Confident sangat. Kita tengok ke laut ke tak? Bro, nama siapa? Martin. Tepukan untuk Martin, guys. Sangat berani. Okey, cik nama siapa cik? Cik Katie, tepukan untuk Cik Katie. Ya. Okey. Dancer kita yang terakhir, cik nama siapa cik? Salah. Nama siapa cik? Salvia. Okey, Puan Salvia.
Okey. Nak tunjuk example lagi sekali tak? Nak? Okey, first. Tunjuk yang starting macam mana? Starting. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Kita try yang tu dulu Swimming. Freestyle backstroke. Okey, try 5, 6, 7. Oh, ke depan Oh, ke atas. Makcik ke atas. Puan Katie, ke atas. Ini nanti malam lepas pukul 10 keluar berita ni. Cepat. Boleh? Okey, kita buat yang first part tadi Okey, freestyle backstroke. Okey, kita try dulu. 5, 6, 7, go. Freestyle, backstroke. Freestyle, backstroke. Okey, stop. Okey. Lepas tu sambung ke mana? Swimming ke tepi. Okey. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okey. Dia macam ni lah, cik. Bunga-bunga matahari. Macam gitu. Jangan marah lah. Orang nak bagi hadiah ni. Okey, kita ambil yang ni. Bunga-bunga matahari. Okey, yang bunga-bunga matahari. Berenang ke tepi pula. Okey, boleh kita try 5, 6, 7, go. Okey. Lepas tu yang tadi? Okey. Ni senang cik, tepuk amai belalang kupu-kupu. Okey. Terus last gini, tang. Boleh? Okey. Okey, kita try yang tepuk tu. Okey, 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tang. Tang. Okey, boleh Okey. Okey. Awak dengan saya. Tak apa, kita kasi dong buat sendiri. Sebab dong confident. Okey. Okey, tuan rumah, tepukan untuk penari-penari kita. Dancers, are you ready? Okay. Action. Kita tengok. Okey. Kalau ready, terimalah lagu. Tuan Puan, tepukan untuk penari-penari kita dengan lagu Bunyi Gitar. Let's go. Cepat. Okey, kita pergi. Terima kasih. Dalam ketiga, minta maaf, makcik tersingkir. Makcik seorang je tersingkir. Ni dua menang. Betul. Hadiah ada dua je, jadi makcik tersingkir lah, dua menang. Okey, tepukan untuk penari-penari kita. Okey. Nanti kita bagi hadiah. Okey, Martin, thank you so much. Okey, tepukan untuk Martin guys, tepukan untuk Martin. Tepukan untuk Aunty Kitty. Tepukan untuk Puan Sabaria tadi nama dia? Betul. Sabaria nama dia. Salbia. Jangan marah. Aduh, malam ni asyik kena marah je. Okey. Martin, hadiah saya bagi yang makcik-makcik boleh tak? Boleh Nampak gentleman tau. Ya. Thank you Martin. Semoga murah rezeki. Yelah. Nanti balik tidur, sebelum tidur cuci kaki. Takut tengah tidur nanti. Okey, tuan puan, sebelum kita menutup acara dengan lagu finale, marilah kita sama-sama saksikan satu video yang kami akan putarkan sekarang ini. Dipersilakan.
keras-keras sampai susah bernafas. Pinggang ramping diikat keras-keras sampai susah bernafas. Duduk pelagi, hai tak pakai lagi bajunya basah dan sepatu asal dari kayu, tas tangan plastik tersangkut di bahu. Itu dia Nona Singapura, itu dia Nona Singapura. Saya pilih. Silakan. Duduk pelangi, hai tak pakai lagi bajunya basah mandi air wangi. Orang kata semua tolak tepi, rasa senang di hati. Orang kata tolak tepi, asal senang di hati. Apa? Macam itik pulang petang dia jalan melengkap, bibirnya merah, delima mereka, kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Itu dia Nona Singapura, itu dia Nona Singapura. Baiklah tuan-tuan, setiap yang bermula pastinya akan berakhir. Alhamdulillah telah pun sampai ke penghujung acara muzik kita episod yang ketiga. Dan saya nak ucapkan terima kasih. Boleh tak kita berikan tepukan yang paling gemuruh untuk penyanyi Ralif. Terima kasih. Tepukan untuk Indah Rahayu. Terima kasih. Seterusnya tepukan untuk Fadli Ramli. Tepukan untuk penari-penari kita Kirana Seni. To our amazing band, Orkes Engku Aman. Dan kami nak ucapkan terima kasih kepada all the stage crew, Pro Track, Eureka dan juga paling penting tepukan untuk Wisma Geylang Serai. Dan juga paling penting tepukan untuk anda semua. Dan insyaAllah kita akan jumpa di muzik kita episod yang seterusnya pada 29 Ogos pukul 8 malam di Wisma Geylang Serai. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Macam itik pulang petang dia jalan melengkap, bibirnya merah, delima mereka, kain tinggi sebelah, betisnya membayang. Itu dia Nona Singapura, itu dia Nona Singapura, itu dia Nona Thank you so much guys.